Rokiah, anak kau si Aiman tu dapat berapa A? Dia dapat 5A, biasa-biasa je. Wah, pandai juga anak kau. Tak macam anak aku ni, beban keluarga. Asyik malam minggu nak pergi lepak je kerjanya. Fik, kau dengar tak? Si Aiman tu dapat 5A. Engkau boleh? Tak boleh. Kau duduk rumah main Mobile Legend je kerjanya. Kau ingat masuk exam ke? Afiq, nak pergi mana? Afiq nak keluar kejap, Mak. Tak payahlah keluar, kau duduk rumah je lah belajar. Minggu depan dah exam dah. Cubalah kau banggakan Mak ni. Tapi Afiq dah belajar dah tadi dari pukul 1 sampai pukul 2. Kau ingat kau belajar 2-3 jam tu, kau boleh pandai ke? Kau duduk rumah je lah, tak payah keluar. Duduk rumah je. Mak, adik dapat 5A, Mak. Oh, ya ke? Tapi cuba kau tengok anak si Rokiah tu. Sekarang dah jadi pemain bola dah. Engkau baru lulus dapat 5A. Kau kena belajar lagi rajin-rajin. Boleh jadi pemain bola macam anak si Rokiah tu. Kau jangan nak asyik nak main je kerja kau. Aku tak tahu dah nak buat apa. Bila aku dah berjaya, mak aku tak happy. Tapi bila aku menghampakan mak aku asyik nak salahkan aku aja. Stres.